Kau ni bang, duit saya dalam RM1,300. RM1,300 ni. Wih, banyak dik. Adik kumpul di sekolah bang. Duduk sekolah. RM1,300. Ya adik, serius adik. Tebal macam ni adik. Main seorang lah. Seorang. Ni mana mak ayah kan? Dalam kereta. Oh, dalam kereta. Kira adik main sini seorang lah. Main kat abang marah meletak duit macam ni. So RM1,300 adik. RM1,300 boleh dapat iPhone 13. Adik okey? iPhone 13. Okey. Colour apa? Colour pink apa? Putih lah. Tak mau pink? Mau. Adik sesuai nampak pink sesuai. Jambu apa? Tak mau? Mau. Nak putih tak? Putih. So putih. Kebetulan kita ada satu colour putih. So colour putih kat sini iPhone 13. Starlight. Oh ni duit ni nak kena kira dulu ni. Betul adik cukup RM1,300 Cukup. Oh okey, adik ambil dulu phone ni. Duk check dulu. Abang kena kira dulu lah. Tu dia simpan RM1 berapa lama adik simpan? Berapa lama adik simpan? Pada bulan 4. Daripada bulan 4. Baru lagi ya? Adik umur apa? Sebelah. Ui, baru 11 tahun. 11 tahun kumpul daripada bulan 4 cukup RM1,300. Ajaib. Duit main mana adik? Jatuh pada langit kah? Kita dah raya kereta. Oh duit raya. Habaq lah duit raya. Oh ni duit raya. Kereta dapat banyak ah. Banyak. Adik memang rare. 11 tahun boleh kumpul RM1,300. Hui, zaman abang tu nak beli mainan satu pun susah. Oh adik, tu mak ayah tak apa ni harap ni. Ni betul ni. Lepas tahu ni. Betul? Saya keluar phone terkejut tak. So tak apalah abang kira dulu ni. Adik check dulu phone tu macam mana. Semua cun tak cun. Kat tepi dulu. Dia tebal sangat dia tu. So macam mana adik? Phone tu clear tak clear adik? Dia okey lah. Clear lah. Saya kira on lah noh. Tapi abang kena kira lah adik. Cukup tak cukup. Kurang RM1 pun abang minta ni. So tak apa main phone dulu. Nanti abang set up kat adik lah. Adik ni first time pakai iPhone ke macam mana? First time pakai phone ke abang? Time. First time pakai phone seumur hidup. Semua. Seumur 11 tahun. Oh, baru first time pakai iPhone. Baru first time pakai phone terus pakai iPhone. Oh, adik memang rare tu adik. Okey, tak apalah macam tu abang kira duit betul. Kalau semua cun abang pasang casing tempat gelas kat adik. Adik boleh tunggu sat. Tu mak ayah dalam kereta tak apa tunggu lama. Depa okey ah. Okey. Kira adik bos sana ni. Okey. Okey, adik tunggu sat nah. 128 2913. Oh dia kira ni pun lama dah kat 10 minit adik. Orang kira demi adik kata cinta. So dah pasang lah tempat gelas, casing. Oh nampak cun menyala tu. Kena dengan baju. Adik betul-betul seorang yang penyimpan yang berdisiplin. Bukan senang orang budak-budak nak simpan. Selalunya akan teracun dengan coklat, mainan. Adik ni disiplin tinggi tu adik. Apa cita-cita adik nanti? Offshore. Ui, link dah tahu. Ayah ajar offshore ke? Tak, tapi duk tengok kerja tu menarik ya. Adik semoga cita-cita adik tu tercapai lah. So adik hari ni